Lukut, sebuah bandar kecil di Port Dickson yang menyimpan serpihan sejarah zaman perombongan biji timah. Di tengah-tengahnya berdiri sebuah saf tempat beribadat yang menjadi saksi perubahan masa, Masjid Lukut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebuah dokumentari yang menjejaki sejarah Masjid Lukut dari asal-usulnya dalam era pemerintahan Raja-Raja Lukut. Peranan masjid dalam kehidupannya, komuniti dan hubungan rapatnya dengan tapak-tapak sejarah Lukut seperti Kota Lukut dan Makam Diraja. Masjid Karyah Lukut dikatakan didirikan pada tahun 1872 semasa era pemerintahan Raja-Raja Lukut dan dikaitkan dengan pengasasnya Raja Jumaat. Sejak itu, masjid telah dilalui beberapa kerja baik pulih dan renovasi untuk menampung keperluan jamaah yang berkembang. Dokumentari ini menggabungkan naratif sejarah, rakaman visual lokasi dan suara jemaah serta sejarawan tempatan untuk memberi gambaran menyeluruh tentang nilai agama, kebudayaan dan identiti Lukut. Berkaitan dengan Masjid Karyah Lukut ni, dia akan berkait dengan kemasukan Raja Busu, pembukaan Raja Busu di Kota Lukut ini. Kemudiannya zaman kegemilangannya adalah pada zaman Raja Jumaat. Jadi dipercayai secara rasminya telah ditubuhkan pada tahun 1872 Masihi. Keunikan masjid ni, kalau boleh tengok, ini adalah dinding masjid yang asal. Dia punya saiz dia agak tebal. Kalau boleh tengok, dia tebal. Kemudian dia ada batu angin ni. Batu angin ni unik dengan masjid ni lah. So di setiap penjuru dinding yang asal dia akan ada batu angin ni. Kemudian dipercayai di antara bahan yang digunakan untuk mengadun dinding ni adalah kuning telur. Jadi kita memang dipercayai dulu digunakan bahan tersebut untuk pembinaan. Sebab tu kalau kita dapati sekarang ni disebabkan kaedah pembinaan dia agak rapuh lah sebenarnya, dan sebab tu dia buat tebal. Masjid Lukut bukan sekadar bangunan. Ia pusat kegiatan rohani, pendidikan agama dan pusat pertemuan untuk komuniti. Dari majlis ilmu hingga program kebajikan, masjid terus menjadi nadi kehidupan masyarakat Lukut. Empat tiang seri ni, dia berasal daripada kayu yang satu batang sahaja sehingga ke atas. Jadi kalau ikutkan ni lebih tinggi daripada ni dah ditutup oleh siling. Jadi yang ni telah diganti. Maknanya yang asal pun dia merupakan satu batang setiap satunya. So jadi 4 batang. Dia tulis yang dilepa dari bahan adunan telur dengan tanah liat. Perigi ni sekarang masih kita guna lagi sebab air dia masih banyak. So perigi ni dipercayai dibina sekalilah dengan masjid. Jadi dia merupakan sumber air untuk masjid. Seberang cerita masjid, terbentang pula Makam Diraja Lukut, tempat persemadian Raja-Raja Lukut yang terus dikunjungi secara tradisi. Setiap tahun, terdapat kunjungan bersejarah oleh pihak diraja dan warga setempat ke makam ini. Menegaskan hubungan masjid, makam
dan warisan diraja di Lukut. Kaitan dengan Masjid Karyah Lukut, yang mana kita tahu Masjid Karyah Lukut ni adalah yang paling di antara yang paling tua. Tahun ni 153 tahun dah masjid ni menjadi tempat umat Islam di Lukut solat berjemaah dan melaksanakan aktiviti mereka. So terima kasih banyak jemput untuk menziarahi, berkunjung dan bersolat di Masjid Karyah Lukut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.